Plan-plan ni bongok sebenarnya tau. Sebab aku rasa aku bayar mahal-mahal, benda ni kena kerja untuk aku, bukan aku kena kerja untuk dia. Why do you need a sport mode dalam kenderaan yang kecil sedikit daripada bas mini zaman wilayah dulu tu kan? Bas mini warna pink dulu tu. Aku rasa kau tak boleh challenge yang ni lah. Yang ini betul-betul besar. Assalamualaikum. Inilah kenderaan yang aku bawa balik semasa raya. Dan walaupun harga diesel tu mahal, aku suka juga dia ni. Ini ialah Staria yang kau selalu nampak atas jalan raya. Cuma yang ini yang rare. This is version paling mahal dia sekali. Yang ini atas 260,000 dan ada penyengat dekat atas kamera aku. Staria ni dia ada dua variant. Dua model. Satu yang 7 tempat duduk, satu lagi yang 10 tempat duduk. I don't want to scale. Go. Tempat kita orang ni, yang kita orang shoot ni sebenarnya Jalan Mati. So kalau ada orang datang sini, selalunya orang barulah. Dia tak akan naik kat sini kalau dia tahu Jalan Mati. But anyway, dia ada yang 10 seater. The 10 seater actually berharga daripada 180,000 sampai 210,000. Dan yang itu pun ada 3 variant. Yang ini ialah yang paling special sekali. Yang ini ada satu variant saja. This is the 7-seater. Yang ini nama dia Staria 7-seater Prestige. Harga dia RM268,000 Malaysia. This is about RM270,000. And yang ini dia ada berbeza sedikit dengan varian-varian murah dia. Now, sebelum tu mesti korang tanya, kenapa ada beza sampai RM90,000? Okey, dekat Malaysia ni kita ada cukai. Sama macam negara-negara lain. Cukai untuk kenderaan ni ada macam-macam segmen. So yang ini dalam dunia MPV, dia ada 2. Kalau kenderaan kau 10 tempat duduk, dia dah jatuh di bawah kelas komersial. Walaupun kita pakai secara individu ataupun persendirian. Tetapi teks dia bawah komersial, teks dia rendah. 10 seater. 7, dia dah jadi kenderaan persendirian, teks dia tinggi. Hence why harga dia mengarut. Kalau engkau tanya kat aku, ini bermakna untuk keluarga yang tak cukup besar, kerajaan akan teks engkau banyak, anak ramai, teks engkau kurang. Adil ke tidak? Tak tahu orang nak cakap lah. But this is diesel yang menarik juga. Now, untuk version yang mahal ini, daripada luar, cara kita nak bezakan dia ialah yang ini. LED light bar dia ni sambung sampai ke sebelah sini. Kalau yang variant lain, yang tengah ni tak ada. So yang ni dia panjang. Okey. Dan kemudian kau boleh nampak ada warna tembaga dekat sini, bronze and bronze and bronze. So yang bronze ni lah menunjukkan ini variant paling mahal sekali. And then kita ada lampu dia kat sini. Lampu dia ni LED belaka. Yang ini yang mahal ni saja yang ada. So kalau kau nampak ada Staria lampu macam ni, nampak ada bronze lagi keliling ni. Ini variant paling mahal. Dia punya wheels, now 10-seater mahal, ada juga rim 18 inci, tapi corak ini hanya ada pada yang mahal ini. Atas ni lagi bronze lagi dekat sini. Okey, sini pun. Okey, dan kemudian kat belakang ni LED belaka. Ni full LED atas sampai bawah. Dan kemudian logo tu pun bronze. Ni lah beza dia. Now, masa dia mula-mula keluar, Hyundai lancarkan dekat Indonesia dulu. Somehow Hyundai dia ada soft spot untuk Indonesia. Banyak kereta-kereta baru dilancarkan di sana dulu. In fact, Hyundai ada R&D pun dekat Indonesia. Dekat Malaysia belum lagi. Sebab Malaysia lebih mementingkan pasang kereta untuk jualan tempatan. Sebab itu buatkan politician rasa hebat dan mudah nak buat. So anyway, apa lagi ada pada benda ni? Masa dilancarkan, semua orang panggil ni spaceship. Aku pun cakap macam, ya Allah, besarnya benda ni. Aku tengok kat Jakarta. Bila sampai kat sini, memang besar. Benda ni lebih daripada 5 meter panjang. Kau kena check porch rumah kau muat ke tidak nak parking. Sebab seriously, this thing is big and long. But being big, ada advantage dia. Untuk sebuah MPV, dalam dia cukup besar. Now let's go inside. Benda pertama kau notice, tingkap dia ni slide ke dalam. Nampak?
So ini 7-seater, kita ada captain seat dekat tengah sini. Dekat belakang tu ada satu lagi baris. So memang muatlah 7 orang. Dan kemudian untuk version mahal ni, kita ada 2 sunroof dekat belakang dengan dekat depan. Okay. Now, seat yang ini ni dia ada auto main function, boleh baringkan apa kan, dan yang ini ialah elektrik. Tapi slide ke depan ke belakang masih lagi manual. So nampak true Ottoman seat, siap ada ventilator untuk sejukkan punggung kita. Aku rasa ni antara seat yang cukup selesa sebabnya ialah luas. Dia luas. Nampak ni? Dengan gangway kat tengah ni pun, laluan tengah ni belakang pun luas. Anak-anak aku tak pernah komplain pasal space. Dia kata yang ini cukup besar, lebih besar daripada Grand Carnival yang aku pakai dulu tu. Dan kemudian kita ada center console yang besar kat belakang ni. Untuk version mahal ni kita ada 2 USB-C kat bawah tu. Dan kemudian kita ada tray lagi kat bawah sini. Kita ada tray lagi kat sini. Cup holder. Oh, wow. Tak ada meja. Okay. Ni. Now, dia punya kulit ni, Hyundai cakap ini ialah Nappa leather. Well, ini selesa, tapi tak adalah macam Nappa leather dalam kereta-kereta Jerman. Now, dekat depan ni pula. Dia ada ambient lighting, saya tulis Staria lagi dekat sini ni. Okay, now, yang tengah ni ada macam-macam fungsi. Kita boleh slide keluar sini, dia ada storage yang dalam, dan cup holder ni kita boleh cabut keluar. Kita boleh tutup macam ni pun boleh. And then dia ada banyak tempat letak barang. Memang seriously ada banyak tempat letak barang kereta ni. Kau tengok belah sini bawah ni. Ni lagi. Ni ada key wireless charging kat sini. Gear dia ni aku suka. Main tekan-tekan. Memang hodoh aku cakap kau. Tetapi cukup praktikal. Untuk kereta sebesar ini, screen yang ini kecil. Ini aku rasa 8 inci je kot. Wireless Apple CarPlay, Android Auto. And then you have full color LED screen kat depan, LCD screen kat depan ni lah. Okay. Ada lagi tempat barang ada kat sini. Dan ada lagi satu kat sini. Tak cukup kat situ. Sini adalah sikit letak coin kau. Boleh letak smart tag kau ke apa. Lagi ada kat sini. Bawah ni pun ada. Kau nampak? Bertingkat-tingkat baik. Benda ni tinggi. Dan untuk yang ni dia bagi side step lagi. Senang mak aku nak naik. Dan kemudian dia bagi headlining Alcantara sini. Ni Alcantara ni atas ni. Aku tak tahu lah Alcantara mahal ke murah, tapi Alcantara lah. Dulu masa dia launch yang mahal ni ada Alcantara kat sini. Now no more. Now plastik ni kat sini. Nampak? Okey. So sekarang kau boleh nampak dah beza dia. Sebab Staria ni ada yang version commercial. In fact, mobile service untuk Hyundai Malaysia pun dia pakai Staria yang commercial vehicle. So, untuk jadikan kenderaan komersial sebagai sebuah MPV mewah dengan harga hampir RM270,000 Malaysia, those are the things yang dia bagi. Okay? Now, untuk letak barang, yang itulah aku nak cerita kat kau ni. Now, ini ialah hatch paling besar yang kita boleh nampak dalam pasaran. Bila dah naik macam ni, kalau panas kau boleh duduk bawah ni berteduh. Kalau hujan kau boleh teduh bawah ni. Dan kau boleh duduk dekat situ sebab dia rendah. Now, inilah tempat letak barang. Seat ni kita boleh ke depan, ke belakang. Okey? Tetapi boleh baring macam ni. Okey. Tetapi kalau kau perasan, dia tidak ada split. Maknanya kalau kita nak letak barang, the whole seat ni tak boleh nak pakai. Okey. Dan dia tak macam Alphard Vellfire. Alphard Vellfire, kejap aku naikkan ni balik. Susah benda ni. Kejap lagi sikit. Okey. Dia tak macam Alphard Vellfire. Alphard Vellfire kita boleh split naik ke tepi, so that we get a flat floor kat bawah ni. Yang ni tak boleh. Boleh ke depan, ke belakang sahaja. Tetapi ruang dia cukup luas. Now,
dekat seat tengah ni pun, kalau kau nampak ni, tempat duduk tu pun kita boleh tarikkan dia ke atas. Supaya kita boleh ada lagi ruang untuk letak barang dekat lantai situ. Okey? Pun again dia tak boleh nak split. Maknanya kalau kita betul-betul nak gunakan untuk letak barang, seat belakang tu langsung tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai macam separuh untuk letak barang, separuh letak orang. Tak boleh. So that's the minus point. Having said that, masa kita orang balik kampung, kita orang tak pernah ada isu langsung untuk barang. Memang muat. Okey? Cuma kalau kita orang nak bawa bag cabin besar-besar, problem sikit lah. Okey? Sebab dia ni, seat ni akan baring ke sikit. So kalau bag tu sampai ke sini dia dah tak muat dah. Sampai sini. Okay, dia dah makan space. So I think Hyundai boleh improvekan benda tu. Oh, aku duk sebut Hyundai. Hyundai. Okay, tu cara betul dia. Marah Hyundai kan. So aku, faham, betul, diesel mahal apa semua. Diesel memang dah tak ada subsidi dalam Malaysia. Tapi still, sebelum ni aku rasa, yalah, aku ada 3 kenderaan diesel. Aku suka torque dia tu. Aku suka penjimatan bahan api bila jalan jauh. Yang ini ni senang-senang. 800 kilo kita boleh dapat. Kia Grand Carnival aku pakai dulu tu pun. Aku duk merayau Thailand satu family. We clock more than 1000 km per tank. So, diesel ni jimat buat jalan jauh. Tapi dengan harga macam ni, nak kita jimat pun. Still, if you're a diesel lover, this is a very interesting MPV, cakap kau. Aku tengok Paul Tan kita pun, Paul pun pakai benda ni sebagai kenderaan MPV dia, sebab bukan semua orang nak pakai Velfire Alphard. Velfire tu dah jadi macam lazim sangat, walaupun dia macam-macam, dia ada mewah apa semua tu. Tapi dah banyak sangat atas jalan raya sebab ada banyak recon. So ada yang nak sesuatu yang berbeza. Sebab tu kita ada Kia Carnival. But kalau kau betul-betul nak space lah, kau tak boleh lawan lah space kat dalam ni lah. Ini orang lain pakai kebun, yang ini ladang lah, cakap kau. Memang besar. Tapi kan, how does it drive? Besar-besar ni sedap ke nak bawa? Dan adakah dia cukup dengan harga ni, dengan mainan ni, adakah dia cukup mewah untuk harga RM270,000 Malaysia? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Now, tak kira apa variant kau beli, tak kira berapa ringgit kau bayar untuk Staria ni, you still get the same engine. It is the Hyundai Kia 2.2 liter CRDI turbo diesel 4-in-line engine yang menghasilkan 177 PS dan Newton meter dia 431 Newton meter of torque. So tak kira lah engkau bayar mahal ke, kau bayar murah ke, you get the same engine, the same performance. Gearbox pun sama. Sejak 10 tahun lepas, diesel saja Hyundai Kia akan bagi gearbox yang ini, the 8-speed torque converter automatic. Okay. Now, selain daripada tu, sistem keselamatan, kenderaan sebesar ini ada 6 airbag. Airbag dia besar-besar, okay? Bukan airbag kecil-kecil. Dan untuk yang mahal ni, the 7-seater Prestige ini, dia datang dengan sistem ADAS level 2. Maknanya blind monitoring system, lane keep assist, apa semua tu ada. Version lain, tak ada. Okay? So yang mahal ni, actually kau nampak yang kau dapat barang-barang ni, tetapi daripada segi electronics, daripada segi mainan-mainan elektronik dia dapat banyak. Ya? Dan tak apalah. Now, let's say like for example, kau kata kau tak mampu nak beli yang mahal, but you still want something big. Yang ini ni memang, Staria ni memang betul-betul besar lah. Dulu kita ada Starex, okay? Starex pun besar. Yang ini lagi besar sebenarnya, okay? Dengan bentuk futuristik dia ni, aku rasa macam memang dia lain daripada yang lain lah. Macam mana cara dia bawa? Okay, yang ini ni jauh lebih hebat daripada Starex. Okay, Starex tu dia memang betul-betul rasa van komersial. Yang ini dia senyap. Okay, dia macam Kia Grand Carnival tu, tetapi yang ini lagi banyak space. Okay, dekat luar mungkin kau dengar bunyi diesel, dekat dalam dah tak ada bunyi diesel. Torque dia memang okay. So daripada RPM rendah hari kau dah dapat. Okay, of course torque ni tak boleh nak lawan yang elektrik. Yang elektrik punya torque lebih best. Cuma elektrik kau rasa kosong, jiwa rasa kosong. Kau tekan dia pergi, tapi tak ada apa-apa lah, macam dia tak bercakap dengan kau. Kenderaan ada enjin ni dia
ada karakter dia gegar dia, bunyi dia, so dia bercakap sikit dengan kau lah, so kau tak adalah rasa kosong sangat. Okay, so untuk yang lebih romantic, I'm definitely sure they will miss the ICE engines lah kalau semua dah jadi elektrik. But having said that, the best part about this is the range. Okay, now yang ini berbanding dengan petrol, dengan elektrik, yang ini memang satu tangki kau dapat jalan betul-betul jauh. Okay, dan dengan beban yang dibawa, dengan saiz yang dibawa, dengan kadar penumpang yang dibawa, then you can see the value of diesel. Walaupun pada harga sekarang ni berat lah sikit kan, tapi kalau harga dia dah turun balik macam zaman dulu, then you can really see the benefit of diesel. Ya, dan aku paling suka sekali ialah kebebasan aku untuk bergerak ke mana-mana. Time raya ni mak aku akan ajak, yelah arwah abah dah tak ada, so mak nak jumpa lah saudara mara yang dia jumpa setahun sekali, dekat sana, dekat sini, apa semua ni lah, merata-rata lah. So dengan kenderaan macam ni, aku tak payah fikir panjang. Aku start enjin, jalan je lah. Aku tak perlu nak plan. Plan ni bongok sebenarnya tau. Sebab aku rasa aku bayar mahal-mahal, benda ni kena kerja untuk aku, bukan aku kena kerja untuk dia. So mudah. Okay, practicality tu mudah. So aku boleh jalan ke mana-mana je aku nak. Mak nak pergi sana segamak lah, nak balik Kuantan lah apa, tak fikir panjang pun, terus jalan je. Janji ada duit untuk isi minyak, sebab stesen minyak merata-rata. Dan Alhamdulillah tahun ni kita tak nampak pun ada kekurangan bekalan diesel, walaupun harga diesel naik. Daripada segi satu lagi ialah kereta ni ada driving mode. Dia tak banyak, dia keluarga Hyundai Kia ni sama saja. Drive mode dia ni dia ada normal, eco, sport dan smart. Smart bermakna dia akan tengok cara pemanduan kau dan dia akan gunakan mode pemanduan yang sesuai. Now interestingly, this has a sport button. Okay, sport mode. Now sport mode dia ni, well, why do you need a sport mode dalam kenderaan yang kecil sedikit daripada bas mini zaman wilayah dulu tu kan? Bas mini warna pink dulu tu. Why do you need a sport mode? Untuk naik bukit, okay, untuk memudahkan supaya dia tak selalu tukar gear, ataupun jalan meliku-liku, you want to maintain in one gear longer, then you put in the sport mode. Cuma dalam kereta ni, selain daripada tukaran gear yang lebih panjang, dia maintain gear tu lama, steering ni pun jadi rasa berat. So aku sebenarnya suka steering dalam sport mode, sebab dia rasa berat sikit kan. Dia rasa macam ni sikit, walaupun fake, tapi yelah, gear dia nak tukar gear, dia nak upshift tu jadi lebih panjang. Oh, habislah minyak aku. Kereta ni kalau ikut Hyundai, dia boleh capai fuel consumption, mixed fuel consumption, maknanya urban dengan highway about 7.7 liter per 100 km. Aku tak dapat. Okay, aku tak dapat lah 7.7. Tetapi aku boleh dapat 7.9, 8.3, bawah 9 tu mudah. Okey, bawah 8.5 selalu. Boleh tahan jimat minyak untuk kenderaan sebesar ini tau. Aku happy juga lah. Sebab aku isi mahal, aku boleh jalan jauh. So aku rasa macam, yelah. Tetapi disebabkan harga dah mahal, aku lebih berhemah lah. Macam kita tak boleh lah macam parking dan biar enjin tu idling, aircon dalam tu. Tak lah, jadi mahal. So bila minyak dah mahal, kita pun dah start fikir macam orang-orang Eropah. So bila berhenti, mati enjin. Bukan pasal pencemaran dekat Malaysia ni, tapi sebab minyak mahal. Okay, so kita akan berjalan pada yang bila perlu sahaja. Dan bila ada kat kawasan rumah, kawasan bandar, a smaller vehicle would be even better. Vehicle besar macam ni, kenderaan besar macam ni, sebenarnya lebih sesuai untuk jalan jauh. Hence why aku selalu cakap, jangan pakai MPV ni untuk main dalam bandar saja apa semua. Aku faham ada yang ramai anak, so dia nak angkat anak-anak. Okey, kalau kenderaan kau selalu angkat, buat macam tu, school run, selalu jalan dalam bandar besar, then definitely diesel dengan harga ni memang perit lah. Okay, petrol pun kalau enjin kecil, sakit juga fuel consumption dia tu. Macam Korea sekarang ni, kereta ni, Staria ni, dia ada enjin 1.6 liter petrol turbo hybrid. Sayang Natang tu tak datang kat sini. Okay, kereta ni bila kita bawa, kita langgar lubang apa semua, jujur aku cakap lah, dia tidaklah seselesa, semewah Alphard Vellfire. Yang itu memang betul-betul rasa dia lain. Sebabnya ialah kalau kita tengok harga baru Vellfire Alphard dah 400, tak boleh banding dengan ni, dia kategori lain. Cuma recon terpakai,
Jadi harga second hand je jadi murah lah. Orang Malaysia selalu lupa Recon ni sebenarnya kereta second hand, tapi sebab tak ada nombor plate, so dia ingat baru. Tapi having said that pun, quality pun okay. But kereta baru, you get full warranty. Kereta ni 8 years punya warranty, 8 tahun punya warranty daripada Hyundai. So tu dah hilang pening kepala kau pun boleh servis dekat Hyundai. Zaman sekarang ni aku tengok makin ramai owner yang pergi ke service center berbanding pergi dengan workshop sebab diorang takut kena scam lah apa semua lah. So they rather go to service centers. So kalau kau jenis macam tu, it's good. Now, selain daripada tu, bila langgar lubang dia memang kasar sedikit berbanding dengan Alphard Vellfire. Yang itu aku terpaksa akui lah, dia berdentum sedikit lah bila lubang tu terlampau besar. Dan untuk jalan biasa atas highway, anak-anak aku cakap ini lebih selesa daripada Vellfire ke apa, sebab yang itu membuai, yang ini tak. Ini suspension dia keras sikit, so dia tidak membuai. Aku memang rasa buat atas highway dia memang solid pun. Tu yang aku risau, takut orang bawa laju sangat kan. Tapi dia memang solid atas highway. Satu lagi komplain aku ialah tingkap yang besar ni, orang semua nampak perut aku apa semua. Aku pakai seluar apa pun orang boleh nampak. So tingkap ni memang besar, so aku syak ramai lah yang akan tinted habis-habis benda ni, sebab this is just way too big and you really need a good tint, because yelah, bila cermin terang ini, aircon memang bekerja keras lah sebab nak sejukkan dalam dia. Okay, so ini dia Staria 7-seater yang paling mahal ni, RM270,000 Malaysia. Kalau kau memang peminat setia diesel, you really want a big MPV yang luas, yang kau rasa lapang betul untuk keluarga kau, aku rasa kau tak boleh challenge yang ni lah. Yang ini betul-betul besar. Assalamualaikum.